Kalau ada rumah freehold dekat Bandar Kinrara, sebelah LRT pula tu, korang rasa berbaloi tak nak beli sekarang? Well, hari ni kita nak tunjuk satu projek baru dekat Bandar Kirara 5, projek servis apartmen mampu bilik dan features dia semua orang tak sangka. Jom tengok. Hey, bro, crank it up. Wow. 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 Man, I got no. Hi guys, welcome back to DNA channel. Hari ini kita akan tengok satu projek baru yang terletak di Bandar Kinrara bernama Avantro Residence. Sebuah freehold service apartment mampu milik, harga bermula dari RM250,000 sahaja untuk unit 550 square feet. Projek ini is what we call as Transit Oriented Development, TOD. Walking distance ke LRT Kinrara BK5 dan juga Giant Kinrara. Jarak projek ni ke LRT BK5 hanya 180 meter sahaja. Kalau jalan kaki tu mungkin lebih kurang 3 ke 5 minit sahaja. Selain daripada itu, bagi anda yang duduk di Avantro ni, kalau anda lapar pagi, petang, siang, malam, jangan risau. Turun je daripada rumah anda. Ada macam-macam jenis kedai makan yang berada di sekitar projek ini. Kedai mama ada, ayam gepuk ada, ayam goreng pun ada, coffee shop pun ada. Kalau sakit, pening kepala, klinik ada dekat bawah ni. Kalau nak scaling, sakit gigi, nak cabut gigi, dental klinik pun ada juga. Bagi anda yang ada anak kecil nak hantar ke preschool, tadika pun dekat. Untuk investor hartanah, this is the perfect project for you. Location yang strategik, easy access ke LRT, freehold property dan juga prime location. All these criteria combined together equals to high rental demand. Untuk first home buyer pula, ini adalah peluang anda untuk enter ke property market dengan harga entry yang rendah dan juga lifestyle yang sangat selesa. Walaupun harga mampu milik, tapi dia punya facilities, chef's kiss, lebih daripada 30 facilities yang ada, infinity pool, gym, multi-purpose hall, co-working space dan bagi siapa yang ada kereta EV, jangan risau sebab projek ni dah ada EV charging station yang dah tersedia untuk anda. Maintenance fee dia pun tak tinggi, lebih kurang RM165 saja, which translated into lebih kurang 30 sen per square feet. Jadi, mampu milik daripada segi harga bayaran bulanan dan juga maintenance fee. Satu lagi saya lupa nak beritahu tadi. Bagi anda pencinta haiwan, jangan risau sebab this is one of a kind. A pet-friendly apartment. Meow. Crank it up. Wow. Ini adalah scale model untuk unit yang berharga RM250,000. 550 square feet, kecil tapi efisien, menempatkan 1+1 bedroom dan 1 bathroom. Sesuai untuk singles, newlywed couples dan yang paling perfect sekali adalah untuk investment. Crank it up. Wow. 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 Okey, untuk layout yang ni, saiznya ialah 893 square feet, ada 2+1 bilik and then ada 2 bilik air. So, jom kita masuk. Memang besar 893 square feet dan harganya pun tak sampai RM600,000. Ini adalah bahagian kitchen. So, macam show unit ni dia dah siap macam dua belah, sini dengan sini. And then kita boleh keluar ke sini. Ini actually ialah bahagian yard. So, dia ada dalam 5 kaki yard. Boleh letak washing machine, dryer dan sebagainya. Nak keringkan baju kat luar ni pun boleh. Lepas tu, dekat sini kita ada bahagian dining area. So, dining area ni boleh muat 4 sampai 6 punya dining table. So, memang sesuai lah untuk family. And inilah dia punya bahagian living area. So, ini pun sangat besar. So, sekarang saya nak tunjuk master bedroom dulu. Jom masuk. So, macam yang korang dapat tengok, master bedroom ni ada balcony. So, actually, ada rumah yang ada balcony dekat master bedroom dan ada yang ada balcony dekat living area.
Dan untuk rumah ni, kita ada balcony dekat master bedroom. Master bedroom ni memang besar, siap ada view lagi dekat balcony. And then kita ada toilet juga sebab ni kan master bedroom. Toilet pun memang cantik. Jom kita tengok bilik lagi satu. Okay, untuk yang sini, living area, kita ada bay window. So, apa yang bestnya dekat rumah ni, features yang developer bagi ialah bay window macam ni. So, sama ada rumah tu dia ada bay window kat sini ataupun balcony kat sini, ataupun dia akan switch ke sebelah, master bedroom kat sana, ataupun master bedroom tu sama ada bay window kat sana ataupun balcony kat sana. Okay, faham kan? Huh? Okay, jom kita tengok sini pula. Ni adalah bilik lagi satu. Memang besar. So, yang ni tak adalah. Tak ada toilet, tak ada balcony sebab dia hanyalah bilik single untuk anak lah. Tapi ada toilet dekat sebelah ni. So, toilet ni boleh diguna oleh orang ramai, guest dan sebagainya. Dan kita ada +1 bedroom kat sini. So, inilah ruang kosong, boleh dijadikan tempat study area, tempat main anak-anak untuk family ataupun untuk investor boleh jadikan extra bilik. So, korang boleh letak partition and then pintu. So, boleh tambah lagi cash flow. Okay, itu saja. Jom. Dengan RM500 dan free SPA legal fees, projek ni akan memberikan low entry untuk pembelian rumah pertama anda. So what say you? Projek ni memang sesuai untuk own stay dan juga untuk investment. Dua-dua tau. Jika berminat, boleh kontak nombor yang tertera di skrin ini. Sila komen dan jangan lupa subscribe untuk lihat lebih banyak projek review yang macam ni. Jangan lupa like juga. Betul. See you next time. Bye-bye. Bye. Hey, bruh, crank it up.